pentadbiran, Ustaz Abdul Latif, IM, Cikgu Hasmadi, CPK Kom, Krista, Musyawariyah, Besar, Ustazah Nur Hayati, Ketua Panitia Pendidikan Islam, barisan guru-guru, seterusnya murid-murid yang dimiliki sekalian ya. Program Saksiah Unggul Insan Terbilang 2026 peringkat SD Sedayan buat murid-murid SSC petang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Naura Auni, Kru Diskus TVPS SSK Sedayan. Bolehkah Puan kongsikan apakah faktor utama atau titik tolak yang mencetuskan idea untuk mewujudkan program SWIT ini? Adakah ia timbul bagi menjawab cabaran tertentu yang sedang dihadapi oleh kumpulan sasar kita? Terima kasih Adik Naura. Dan saya akan cuba menjawablah soalan yang telah dikemukakan oleh Adik Naura. Pertama sekali, tercetusnya idea saya untuk menjadikan program SWIT ini satu program yang baiklah untuk sekolah, sebab saya lihat murid-murid sekarang ni walaupun akademik dia cemerlang, tapi dari segi sasiah dia kurang. Jadi dari situlah saya rasa perlunya kita seimbangkan supaya akademik dan sasiah dia tu selari. Jangan dia hebat dari segi akademik tapi sasiah entah ke mana. Jadi saya rasa perlunya kita didik daripada awal supaya sasiah murid ni akan terbentuk. Jadi tercetusnya idea ni sebab saya tengok sekarang ni memang cabaran murid-murid kita ni memang terlalu hebat. Tambah-tambah dengan sekiranya sekolah kurang memberi sokongan kepada untuk mendidik sasiah murid ni, untuk kita mengharap ibu bapa tidak sama sekali, sebab ibu bapa ramai yang sibuk. Jadi saya rasa peluang itu saya ambil supaya murid-murid sekolah Sendayan ni, SK Sendayan ni, murid-murid yang bersasiah dan berakademik tinggi. Itu je target saya. Saya rasa itu saja. Akhir sekali, selepas pelancaran program SWIT ini, apakah harapan besar Puan sebagai penyelaras terhadap impak yang bakal dihasilkan? Dan di manakah Puan melihat kedudukan program ini dalam tempoh beberapa tahun akan datang? Jadi bagi saya, program SWIT ini akan diteruskan. Ini mungkin satu orang kata julung-julung kali diadakan. Jadi saya akan tengok bagaimana pencapaian SWIT ini untuk dari semasa ke semasa untuk tahun ini. Jadi program SWIT ini tak
akan tercapai sekiranya tidak ada kerjasama daripada cikgu, daripada ibu bapa, semualah yang maksudnya memberi sokongan kepada program SWIT ini tak akan tercapai sekiranya tak ada sokongan dan kerjasama. Jadi saya harap program SWIT ini merupakan titik tolak untuk kita mendidik anak-anak murid kita bersama-sama berganding bahu mencapai murid-murid yang seimbang dari segi saksiah dan akademik. Yang itu yang kita nak. Walaupun murid-murid kita ni lemah, contohnya lemah, tapi dari saksiah yang terbaik, maka itu yang lebih baik daripada akademik yang tinggi tapi tak ada saksiah, kan, saksiah buruk. Jadi sama-samalah kita, saya haraplah sama-sama kita seluruh warga SKS ni mendoakan semoga apa yang saya cita-citakan untuk melihat semua murid-murid SK Sendayan ni murid yang berakhlak tinggi dan berakademik yang mantap. Itu saja. Mungkin selepas ni kalaulah program SWIT yang pertama ini berjaya, saya akan meneruskan untuk yang seterusnya, contohnya program SWIT 2.0 ke. Jadi program-program itu saya akan ubah daripada lepas yang berjaya, saya akan ubah program lain pula. Saya rasa itu sajalah harapan saya untuk program SWIT ini. Sekian, terima kasih.